Pengarah jurelatif berkesempatan menziarahi sahabat seni pelakon Helmi Gimmick yang sedang diuji dengan kanser buah pinggang tahap 4 semalam. Jureh meminta doa ramai agar urusan kesembuhan Helmi dipermudahkan serta berharap kesihatan sahabatnya itu akan kembali sedia kala selepas menjalani pembedahan. Hari ini saya menziarahi sahabat saya ni, Helmi Gimmick, yang sentiasa, kalau kita tengok, sentiasa berlompat-lompat, aktif, sihat. Tapi hari ini tengok dia tersadai. So kita nak dengar kenapa dia jadi ni, sebab dia nak cerita, dia kata dia sihat. Itulah ini. Saya ni betul kita buat kerja. Saya jenis manusia buat kerja. Pantang ada event, pantang ada tawaran, saya takkan tolak. Buat imah siapa bagi saya. Tapi sebenarnya di dalam perut saya, di buah pinggang saya sudah ada masalah. Paling ketara sudah ada masalah sejak bulan 9 lagi. Tapi kerana saya seolah-olah saya fikir tak apa, saya buat show tu lah. Kerja. Duit tu lah.